Okey. Kalau perjalanan sebagai band dululah, bukan band sekarang lah. Kita menempuh berbagai macam dugaan, berbagai-bagai rintangan untuk jadi artis. Tak macam sekarang. Susah. Susah dulu. Dulu kita tak ada kendaraan sendiri. Kita datang naik bas, turun bas. Nak naik teksi pun tak ada duit. Maknanya dalam cerita rock tu memang itulah dia. Macam begitu lebih kurang cerita je lah. Jadi bertambah susah je. Lagi pula kita orang daripada Johor Bahru. Dekat Johor tu kita daripada band-band yang masing-masing ada band. Yelah daripada Hurricane. Yes, diorang ada Hurricane, Yembai dengan Lenai, Split Times. Joe dengan Split Time. Saya ada band Titanic. Saya masa tu bersama Titanic, dengan saya dengan Amy Search dengan saya. Satu band dengan saya, Amy Search. Apa studio? Traffic Light Studio, B-Sound Studio. B-Sound. B-Sound Studio. Traffic Light? Tapi dekat tu juga bawah sikit lah. Dia dekat-dekat lah. Okey, jadi masa tu masing-masing ada band dia kan. Jadi bila dah mula nak bergerak secara sendiri, Amy pun dia kata, ya aku nak pergi KL lah. Aku nak form band lah, dia lagi ni. Tapi tak tahu dia nak form band apa. Tapi saya masa tu memang abang dia adalah penyanyi untuk kumpulan tu. Ada gambar lah apa semua. Oh ya? Ya. Habis dia tinggalkan abang, tak rasa sedih ke apa? Tak.